Cabaran 50 Countries Before 40 diteruskan lagi dan kali ni Bosnia jadi negara ke-48 living the nest. Tapi jujur cakap, so jangan gamble. Tempat yang sejuk macam ni, nak buat benda yang tak membantu macam ni, jangan gamble. Balkan ni bukan training ground untuk beginner. Dalam episod kali ni, kita orang akan share real experience yang korang kena bersedia kalau ada plan nak travel ke Balkan. Bila sampai ke area nak ke Old Town ni, makin lembat semua dia. First kali, language barrier. Negara-negara Balkan ni tak semua orang fasih cakap English, so kadang-kadang nak tanya direction ke, nak tanya status halal ke, kena guna sign language ataupun translator. So balik-balik kan takutlah juga kan dapat tak halal ke apa. Tang pun ambil lah semua. Yang kedua, public transport dia tak se-efficient negara lain. Schedule pun kadang-kadang tak reliable, and honestly, bus lagi better dekat sini dan kena rajin check dekat kaunter sebab tak semua info kita boleh dapat secara online. Dan kalau korang plan nak lompat-lompat negara Balkan, satu lagi cabaran besar adalah border crossing. Dekat sini kalau sangkut jam sejam 2 tu adalah normal, so jangan plan itinerary terlalu padat. Ketiga, payment. Kalau dekat Malaysia kita senang guna cashless sana sini, tapi dekat Balkan cash is still the king. So memang kena standby euro untuk tukar duit atau withdraw dari mesin ATM sebab tak semua tempat accept card dan currency setiap negara berbeza. QR pun belum ada. And untuk makan pula, kalau dekat Sarajevo halal food dia memang heaven, tapi dekat tempat lain macam Kotor ataupun Pristina, halal food agak limited. But that's the beauty of Balkan lah. Different culture, vibes dia masih lagi raw, authentic, dan certain tempat tu less touristy, so you don't just travel but you experience the real world. So kalau korang jenis suka adventure, suka explore tempat baru, Balkan is definitely worth it. And trust me, once dah sampai sini, memory tu memang akan melekat lama dalam kepala sampai bila-bila. Selamat menonton! This is the final boarding call for passengers. Pagi ni kita orang agak blur sikit nak pergi mana sebab banyak tempat attraction dekat Sarajevo ni tutup sebab public holiday. Tu downside dia lah. Good side dia pula, bila public holiday, public transport dia free. So, kita orang decide untuk naik tram, turun dekat last station Sarajevo. Saja je lah nak explore, nak tengok ada apa yang menarik, mana tahu kot kita jumpa hidden gem ke apa. So, jom! Okay, so pagi tadi lepas breakfast tu kita keluar dalam pukul 9.30. Plan asalnya kita nak naik tram, nak pergi ke tempat yang kita akan naik bas esok. Sebab bas esok kita akan naik bas ke Mostar pukul 10 pagi. Lepas tu sebab hari ni sampai 4 hari lah daripada hari first dia punya public holiday tu, sampai hari keempat dia bagi free ride dekat tram dia. Sebab kalau tak kena bayar 2.2 kum macam tu dalam RM6 kot. So kita nak dalam tram tu. Masalahnya kita terlepas station. Lepas tu kita tak perasan turun kat mana. So kita nak decide untuk turun je dekat last station. Sebab masa hari first sampai ke airport Sarajevo tu, kita jumpa dengan uncle Indonesia tu kan. Dia cakap dia naik tram tu lah, nombor 3 tram kuning tu, turun dekat Eliza ni. Ini tempat 6 Eliza last station dia. Dia kata kat sini macam cantik lah macam tu rupanya. Dekat sampai je turun dekat tram station yang last tu, nak ke tempat park yang cantik tu, kena jalan nak dekat 20 minit juga. Dan bila kita keluar daripada kawasan bandar, masuk ke kawasan macam suburb macam ni, suhu dia sangat sejuk. Okay, sejuk gila, tapi cantik lah. Kita daripada tempat tram tu kita tengah jalan dalam, aku rasa dalam 1 kilo juga kot. Kita akan lalu kat lorong yang ada pokok yang sangat cantik kiri kanan. Lepas tu kedai kecil-kecil macam store-store macam dekat Dresden, macam tu. Lepas tu kita jalan depan lagi, kita cross the bridge, kita akan sampai park yang macam ni yang sangat cantik bagi aku lah. Dia ada macam, aku rasa depan tu sekolah. Lepas tu dia ada macam pokok-pokok yang tak berdaun ni, pokok-pokok winter macam ni. So, cantik lah sikit, cuma sejuk. So kita dah sampai dah kat sini. Kita pusing je lah explore tempat ni sebelum kita patah balik ke town yang belah sana.
So aku rasa masa aku turun dekat tram station yang last kat Eliza tadi, aku macam judge tempat ni terlalu awal. Bila kita masuk kat tempat park ni, dia panggil Banskia Park ni, kawasan dia sangat-sangat cantik. Mula kan kita nampak pokok yang ada pokok-pokok kering je kan, tapi bila kita masuk ke dalam lagi, kawasan tu dia nampak macam Saud dekat England. Cantik sangat-sangat. Ada 4 building macam bangunan kolonial lama yang diorang buat jadi hotel dekat kawasan ni. Dulu masa zaman Uthmaniyah dia perintah tempat ni, Bosnia ni, tempat ni bukan tempat pemerintahan tau. Dia macam tempat untuk orang berehat dan tempat dia orang rawat dia orang punya tentera ke apa macam tu. So basically tempat ni macam tempat untuk orang healing lah macam tu. Lepas tu bila masa zaman perang tahun 92 tu, dia tak semua tempat kat Sarajevo ni kena serang. Macam adalah serta-serta tempat yang kita nampak pun dia dah musnah, dinding-dinding dia ada peluru, tapi tempat ni dia macam tak affected langsung. Dia macam tunjukkan macam masa perang dekat Sarajevo tu, ni adalah kawasan dekat park ni yang masih lagi teruskan hidup macam biasa, tak affected, masih cantik dan terjaga. Dan kita masih dapat tengok lagi tempat tu sampai hari ni, tahun 2026 ni. Cantik lah tempat ni. Aku rasa bila sampai Sarajevo, orang akan fokus dekat bahagian Old Town, and then orang akan pergi kat Sarajevo City Centre. Dan aku rasa wajib juga naik tram nombor 3 tu, turun dekat last station Eliza dan datang dekat park ni. Memang cantik, sangat-sangat cantik. Dia macam totally different daripada vibe Sarajevo yang biasa kita tengok. So tadi aku kacau Vanilla masa nak ambil gambar. Aku rasanya aku pun goyang kaki dia macam ni. Smile lah. Saya tu. Why you cry? Mami yang geram balik. Mami geram Vanilla. Saya mami yang gerak kaki saya. No, Mami gerak balik. Oh. So tu yang pertama. Yang kedua, siapa yang review kat Shopee cakap heatpad brand Swirl ni bagus? Tak bagus langsung, tak panas. Dia cakap brand Swirl ni lagi bagus daripada Daiso. Aku pun belilah 100 pack 100 keping. Tak bagus langsung. Dah lah tak panas. Lepas tu kalau panas ni tak rasa apa-apa langsung. Sekarang tengah sudut gila ni. So nanti aku tempek dia punya gambar. Jangan beli Aku rasa setakat pengalaman aku travel nak masuk negara ke-48 ni, heatpad Daiso lagi mantap. Ni tak mantap. Menyesal aku tak buat Daiso. Ada je kat rumah saya, tapi orang cakap ni lagi power Daiso. Aku buat lah kan, tak power langsungnya. So jangan gamble. Tempat yang sejuk macam ni, nak buat benda yang tak membantu macam ni, jangan gamble. Beli Daiso punya. Daiso punya aku berani jamin memang mantap. Yang ni dah lah dia cakap lah, tahan 18 jam. Aku buka tak sampai 4 jam, tak ada apa-apa pun. Lepas tu satu lagi dia senang bocor. Habis kita punya poket semua bocor hitam. Habis kuku-kuku semua hitam. Tak bagus. Jangan beli. So tadi kita lalu kat situ, kita nampak tempat orang main ice skating. Tahu tak ice skating dia murah sangat-sangat. Ice skating dia, kalau kita pakai kasut dia punya kasut lah kan, kita mana ada kasut kan, kena bayar 3 kom. Lepas tu kalau kita dah ada kasut sendiri 2 kom. Lepas tu kalau kita nak pinjam dia punya bear tu, macam yang assist kita untuk budak jalan tu kan, yang tu 1 kom maksudnya. Kalau Vanilla nak main 4 kom je. Lepas tu dia memang nak main, dia menggelupur lah nak main. Maya, why you sad? Murah kot. Maksudnya macam berapa nak cakap? Harga tak sampai RM10 sekali main. Lepas tu dah lah sekali bayar tu 45 minit. 45 minit tu lama. Nak compare dengan harga kita main dekat mall, dekat Sunway Pyramid, dekat IOI tu kan. So tapi aku tak bagi main. Aku dengan Haikal decide tak nak bagi main sebab kalau kita main kat Malaysia, kita ada insurance semua. Jadi apa-apa boleh pergi hospital. Ni dah lah baru second country, jauh lagi perjalanan. Jadi apa-apa kan memanglah boleh pergi hospital, tapi tak nak ambil risiko. So next option, kita orang decide untuk pergi beli chai je dulu. Lepas tu chai kat sini murah, 1.5 kom. Aku suruh email beli. Lepas tu cup dia besar kan. Lepas tu dia punya sweet corn dia baru 2 kom. Murah. Lepas tu bagi dia makan, bawa dia nak makan. Sebab tadi dia nak main ice skating lagi tak? Tak nak sebab dah kenyang. Dasar perempuan, senang boleh dibeli dengan makanan. So menariklah datang tempat sini. So bila turun kat stesen tu, jangan jadi macam aku, jangan judge awal-awal. Datang masuk kat park dia, pergi kat kawasan ice skating ni, memang menarik sangat. Kalau berani boleh main 45 minit, sangat-sangat murah. So kita dah settle bahagian sini. Lepas tu kan, menariknya dekat bahagian Eliza ni, kalau kita ice rink kat belakang, belah kanan kita ni ada gunung yang sangat cantik. Tapi aku rasa macam kat tepi laut lah kot. Tepi tu ada tasik ke apa kat situ. View mountain dia cantik gila. So dan kat kawasan kat sini, bila kita orang jalan, rasa macam vibes London sikit macam tu. So instead of Sarajevo, pergi je Old Town, pergi je City Centre, tapi kena wajib datang kat Eliza juga. Best.
Okay, so sekarang hujan lebat. Tadi macam renyah-renyah je. Lepas tu makin jalan makin lebat pula. So kita nampak ada bumbung kat sini. Kita duduk rehat jap. Ni sebenarnya kafe tapi tutup. Tu dia ada kursi kat luar. Kita duduklah kat sini kejap. Lepas tu 1 minit dari tempat ni dia ada war memorial punya macam museum tau. Tapi tutup. Weekend dia tutup. Dia buka hari Isnin. So tak dapat lah pergi. So kita duduklah jap. Hujan dah reda sikit baru kita pergi sana. Email dia punya hidden talent dia. Binatang-binatang memang suka dengan dia. Sebab dia ada heart of animal lover. So, kita nak try makan burat kat sini. Tapi dia tak accept kad ada cash. Aku punya kad tinggal 10. Lepas tu nak pergi withdraw duit ATM semua tak accept aku punya kad. Maybank tak accept tu, tak accept ni, tak accept. Lepas tu on the way balik, tiba-tiba ada snow turun. Macam korang fikir kan hujan punya snow. Sebab weather forecast saya tak turun snow tau. Rezeki lah. Tak nampak sangat pun snow dia sebab dia baru turun. Dia campur dengan hujan. Kalau snow dia turun slow meh. Kalau hujan dia macam tu. I can feel it, I can feel it too. Happier, we like the snow together. We always love it. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. Snow pertama untuk tahun 2026. Macam mana umur 40 pun mesti suka tengok snow. Dia turun, boleh nampak. Okey, dia turun tu memang nampak snowflake. So kita nak pergi belah lain pula. Naik balik train nombor 3. Tutup pula pintu. Oh, snow. And I ain't coming back. Hari ni forecast sebenarnya tak ada snow pun. Memang hujan je. Tak surprisingly ada snow. Masa kita ingat dekat Eliza tu je yang lebat. Bila sampai ke area nak ke Old Town ni, makin lebat snow dia. Vanilla, dia kan tak ada experience yang snow, betul-betul snowfall macam ni ada. Tapi masa tu dia kecil lagi kan. Masa dekat Helsinki, masa trip 2022. Yang first kali YouTube punya episode kan. So dia excited lah yang ni sebab lebat. Tapi aku pun dah banyak kali pun excited juga. Sebab tempat kita tak ada kan. Cantik. So kita sampai kat Gastro Market. Sebenarnya saja je nak jalan-jalan. Ada 2 sebab kita atas ni. First kita nak tengok tempat bus station kita. Tengok tu troli dia. Pas kan dia punya escalator ni ada tempat untuk troli turun dan troli naik. Maksudnya kita beli barang, kita jalan je ke escalator yang biasa macam tangga tu. Lepas tu troli tu dia letak je kat sebelah. Dia troli tu turun sendiri. So kita masuk kat sini. Dia macam mall sebenarnya. Nama dia Gastro Market. Aku expect ada macam food court ke apa. Sebab tadi kita nak makan dia nak cash je kan. So mungkin kat dalam ni boleh pakai kad ke apa. So kita naik je escalator tu. Kat bawah tadi bahagian macam wet, barang-barang wet. Yang ni macam dry punya. So kita pusing lah jalan tengok dalam ni ada apa. Tengok coklat dia. Dia terus macam tu nampak daripada luar. Cantik packaging dia. Ni masa kita check in rumah tu, owner dia ada bagi biskut ni. Dia macam soft cookie tapi flavor orange. Lepas tu dia ada coated dengan coklat. Sedap. Dia masih ada lagi pengaruh Turki ingat dia kan. So banyaklah dia jual benda-benda macam Turkish Delight ni. Ni tempat dia jual daging. Lepas tu dia ada tanda kat situ daging ni halal. So bolehlah nak beli masak ke apa. Logo halal dia macam tu. Ni ayam halal. Ni dia punya frozen fruit dia. Cantik packaging dia. Ada strawberry, raspberry, mango, pineapple, cherry.
So yang ni vanilla. So kat sini dia tak panggil vanilla, dia panggil vanilla. Vanilija dia panggil. Vanilla dia panggil. Contoh dia je. Kalau kat Turki dia panggil vanilla, kat sini dia panggil vanilla. You? Apa? Vanilla. Kek dekat sini kan lagi murah daripada semalam. Semalam kan semua kedai 4 kan. Yang ni 3. Lepas tu kan tengok ni. Yang ni baru 1. Yang ni yang semalam yang macam kita nak beli tu kami kan. Yang tebal tu kan. Nah yang ni baru macam 2 je. 2 kom. Weh boleh beli ni. Yang ni nampak sedap. Sedap ni. So kita nak pergi check dulu. Dia boleh bayar pakai kad ke tak. Kalau tak macam mana nak beli. Aku ada euro je dengan aku sekarang ni. So kita nak tengok ada food court ke tak. Sepatutnya macam ada food court lah. Sepatutnya lah. Tapi tak tahu lah ada ke tak. Belakang tu section makanan. Sedap gila bau. Ni kan buret dia kan. Sekilo baru 12. Kalau dekat kedai tu kan sekilo 22. Maksudnya lagi murah lah kat sini. Aku rasa macam nak beli semua. Macam kaya. Tapi duit tak ada ni. Macam mana ni Tiramisu. Kenapa yang kita datang sini awal-awal kan? Cantik dia punya papan dia. Ni warna purple. Belakang tu warna merah. Pizza dia masak pakai dapur macam kat Itali tu ha. So kita dah bayar. Dia macam ni. Bila kita ambil kat bawah tu, dia akan timbang ikut berat tau. Tapi berat dia tu timbang masa dekat mesin cashier, cash register, masa nak bayar tu. Macam kat Australia jugalah. So kita ambil first. Yang ni aku ambil nasi. 2 nasi. Nasi putih untuk vanilla sebab takut ini pedas. Ayam goreng. Yang ni ayam barbecue. Dan ada makaroni. Yang ni berapa tadi ya? 10 kom, RM25. Mahal lah sikit. Sebab berat kat ayam lah kot kan. Lepas tu aku ambil mushroom. Mushroom dia 2.2. Sedap. Aku dah makan 3 tadi. Memang sedap sangat-sangat. Sebab so yang ni kek. Yang ni kek pun timbang sekilo 16 kom. So yang ni harga dia 2 kom je. And then Haikal ambil apa ni 2. Satu ambil apa benda ni nama ni, batakum, tak tahu lah apa. Ni 4 sebab dia 300 gram. Ini burek kat sini sebab kan dia timbang juga kan. Yang ni 150 gram baru 1.8 kom. So jom kita makan. Lepas tu kita ambil air mineral 1 kom. Lepas tu kan orang kat sini ada 2 orang kan. Ada 2 jenis perempuan. Perempuan yang muka sangat kerek. Bila kita tanya no English. Macam tu. Lepas tu tadi kat masa nak bayar, mesin cash register dia tu ada bahasa dia je, tak ada English. So tak faham lah kan. Lepas tu cakap dia ada understand kan. Dia start, dia buat muka okay. Buat muka pasal macam muka yang sangat tak menyenangkan lah macam tu. Tapi ada juga orang yang macam Haikal tanya masa dekat bahagian bawah, dekat bahagian apa jual roti, pastry apa semua tu kan, orang dia okey je. So tak semua orang macam tu. Tapi bila kita jumpa yang tak menyenangkan tu rasa macam sikit hati lah sikit. But anyhow, tapi lelaki memang semua okey. Dia memang tipikal lah. Perempuan memang ada 2 jenis. Satu emo, satu yang memang sangat friendly. So kalau jumpa jenis emo tu malang lah sikit kan. So abaikan yang malang-malang itu. Kita nak makan. Jom. Sebelum beli, kita takutlah juga kan takut tak halal ke apa. Masa Haikal tanya dekat orang yang jaga roti tu kan. Dan Haikal tanya halal ke tak semua ni. Dia kata semua halal. So boleh makan semua. Semua? Semua dia kata semua. So, tuan pun nak ambil lah. Cuma buret dia kan. Kan macam murah sikit kat sini. Sebab kat sini sekilo 12 kom. Kalau kat tempat semalam kita makan, ramai orang tu sekilo 22 kom. So aku dah try. Buret dia rasa sama macam kedai tu. So kalau nak makan buret yang rasa sama macam kat kedai tu, dalam dia inti daging tapi murah, datang makan dekat Gastro Market ni. Macam harga dia macam separuh daripada harga kat sana. So boleh makan banyak lah sikit. Cuma dia punya yang yogurt kat atas tu tak sure macam nak ambil. Boleh try tanya dia sama ada ke tak ada, tak sure sebab kita memang tak ambil. Sama. Lepas tu yang ni apa nama dia? Apa tak nama dia macam anti, dalam dia inti ayam. Sedap juga. So kek dia ambil 4. Kek dia kena cedok sendiri. Lepas tu cedok dia bukan bagi macam benda potong kek tu, dia bagi sendok yang kita goreng nasi kat rumah tu. Berlubang-lubang. So hodoh lah sikit kek. So yang ni cookies and cream. Sedap. Dan ni raspberry. Aku dah makan semuanya sedap juga. Raspberry sedap. Coklat trio dia sedap. Tiramisu dia not coffee enough. So aku boleh lah makan. Tapi menarik lah. So kek dia timbang juga. Sekilo 16 kom. So tadi aku timbang aku punya ni dalam 2 kom je. Dalam RM5 lah untuk part ni. Sedap, murah. So total kita makan untuk hari ni dalam 23 kom macam tu.
beli kek lagi. Yang ni harga dia 2 kom 1.95. 10 hari duduk sini kecil manis aku nanti. Lepas tu kan dia punya sausage ni kan, sausage dia ni sedap betul. Yang ni 1.6 kom. Hadah halal. Tengok muka orang yang pau mak dia ni. Ni tengok ni. So tadi kita bayar dekat belakang pagar ni. Lepas bayar daripada sini kita pusing, terus naik lift, nanti turun bawah. Okay, so kita dah settle dah. Beli barang dekat supermarket dan makan dekat supermarket. Ya Allah, bestnya supermarket dia. Kenapalah tak jauh Basari First. So wajib datang Sarajevo, masuk dia punya gastro market ni, pergi setiap level, bawah, tengah, atas. Macam tu. So now kita dah settle kan. Kita nak balik ke Old Town. Kita pusing balik Old Town. Old Town tu besar sebenarnya, tapi kita tak explore betul-betul dengan habis-habis lagi. So hari ni dah last day. Sebab esok kita dah kena naik bus ke next destination. Limited time untuk explore dengan sebaik mungkin. Malam kita pergi Yellow Forest tu pun hujan kan. So hari ni pun hujan. Hari ni hujan best case sebab hujan tu turun sekali dengan snow. So jom kita ke sana. Naik tram yang free. Selepas 6 stesen, kita dah sampai balik dekat Old Town Batavia. So now dah pukul 4.10. Balik rumah dulu sebab kita tak solat lagi ni. Nak masuk maghrib dah. Sebab kita keluar berpagi tadi. So kita balik rumah dulu, nanti kita keluar balik. Bye.